Tiga yang pertama tu lah. Sunat masuk kaki kanan, sunat keluar kaki kiri, kemudian sunat baca doa. Yang tu, tiga. Yang first 3 points tu. Ya. Jadi nak masuk kaki kiri lah. Ya. Nak keluar kaki kanan. Jadi salah nak buat tu. Salah nota nak tu. Masuk kaki kiri, bukan masuk kaki kanan. Betul tak? Anda tulis kaki kanan kan? Salah tu. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Sunat masuk dengan kaki kanan. Salah lah. Sunat masuk dengan kaki kiri. Sunat keluar dengan kaki kanan. Sunat keluar kaki kiri. No. Kaki kanan. Salah tu. Jadi, dua yang pertama tu salah lah. Aku nak baca doa, dah masuk dan doa keluar lah ya. Baik. Jadi kita mula itu baca doa dulu. Bukan masuk dulu. Dalam nota saya buat masuk dulu. Maknanya kita baca doa dulu. Ya. Apa-apa benda first yang kita nak buat bila kita nak masuk al-hammam. Hammam ni bilik air. Tandah lah. Kalau bilik air tak ada tandah tak apa. Ialah kita baca doa dulu. Dimulai dengan auzubillah. Ya. Bukan auzubillah. Dimulai dengan minta berlindung daripada Allah, dengan Allah daripada syaitan. Ya. Bismillah dulu kan. Dimulai dengan bismillah, kemudian minta berlindung dengan Allah daripada syaitan. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'ith. Ya. Berdasar pada hadis diriwayatkan Sahih Bukhari dan Muslim daripada Anas bin Malik. Nabi bila masuk tandas katanya, kerana Nabi idza dakhala al-khala'. Nabi bila masuk, khala' ni bukan tandas sebenarnya. Khala' ni tempat berak. Ya. Pada pasir luas kan? Tempat kita berak tu lah khala'. Kalau tandas tu luas kan? Tempat kita berak tu sebenarnya tandas ya. Khala' dia tu. Tempat kita berak tu. Ya. Ma la yu'man fihi najasah. Tempat kita tidak aman daripada najis. Itulah maksud tandas sebenarnya. Khala' kalau bahasa Arab atau fiqh tu sendiri ya. Hadis tu sendiri ya. Jadi bismillah tak payah bismillahirrahmanirrahim. Bismillah cukup. Seumpama kata ulama kita li'adamin munasabah. Kerana tak munasabah sangat. Baik, kemudian bismillah baca doa. Dan kepentingan kita baca bismillah juga jin tidak melihat aurat kita. Ya. Satru ma baina ayunil jin wa aurat bani Adam idza dakhala ahadukumul khala' ayaqul bismillah. Itu hadis Ali bin Abi Thalib. Jadi dalam Sunan Tirmizi dan lain-lain. Tapi very unfortunately dia dhaif lah hadis tu. Ya. Walau bagaimanapun dalam bab-bab macam ni yang disebut sebagai al-fadail. Maka seumpama kata An-Nawawi ya tersamahlah. Mana diringankanlah untuk kita mengamalkannya. Ya, hadis tu tak sahih sebenarnya. Tak lah. Tapi kata-kata ulama dia masuklah akan kesunahan membaca bismillah itu ya. Baik. Jadi bismillah sunnah. Lepas tu baru masuk kaki kiri. Ya. Mana dalil masuk kaki kiri ni? In spesifik tak ada sebenarnya. Ya. Tapi in general. Ya. Dikiaskan ke atas hadis Nabi kalau benda baik dia buat belah kanan. Kalau benda tak apa baik dia buat belah kiri. Yang merujuk pada tangan sebenarnya. Tapi kaki dikiaskan jugalah. Ya. Kana yaminu Rasulillah li ta'amihi wa syarabihi wa tuhurihi. Wa kana yasaruhu li khalaihi wa makana min azab. Ya, adalah tangan kanan Rasulullah untuk makan baginda, minum baginda dan bersucinya baginda. Wuduk dan mandi wajib lah. Lepas tu kalau kita wuduk start dengan belah kanan dulu. Kalau kita mandi wajib start belah kanan dulu. Kalau mana ada anggota kanan lah, kalau tak ada tak payahlah kan. Kepala mana ada kanan kiri. Basuh kepala belah kanan dulu, kepala belah kiri dulu. Tak ada, kepala satu kepala aja. Ada anggota kanan dan kiri. Ada right, ada left. Macam kanan, tangan, macam kaki. Ya.
Ada badan kita juga. Badan ni kira ada kanan ada kiri. Ada right side, ada left side. Yamin, ada yusra atau yasar. Ya. Lepas tu Nabi kalau mandi, badan belah kanan dulu. Basuh kepala keseluruhan, lepas tu badan belah kanan. Badan belah kiri. Kepala tak sunat kanan kiri. Tapi badan disunahkan. Baik. Jadi, ada pun tangan kiri Rasulullah untuk khalaihi, berak baginda, kencing baginda. Wa makana min azza, dan apa-apa yang tidak baik. Ya. Hadis tu kanan. Hadis tu tangan. Dikeskan juga kaki lah. Ya. Benda baik, kanan dulu. Kaki kanan dulu. Benda tak baik, kaki kiri dulu. Ya. Baik. Dan juga di atas umum hadis Aisyah, kana Nabi yujibu tayammuna fi kulli syai, fi tanaulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli. Nabi suka menganang-anangkan dalam semua perkara. Fi tanaulihi, bila baginda pakai na'al. Tahu na'al? Na'lun, apa na'lun? Tak ada kopiah ada cap na'lun, tak ada. Kopiah tanda selipar, capal. Selipar lah selipar. Na'al ni mana selipar. Capal. Kasut boleh tak kasut? Ya. Apa-apa yang dipakai di kaki lah. Dia panggil na'al. Ya. Tapi kalau stokin bukan na'al. Ya. Stokin ni sama ada khuf atau jawrab. Kalau daripada kulit, khuf. Kalau selain kulit, benang, kapas, apa-apa fabrik, itu jawrab. Ya. Di mana tak nak oleh, Nabi kalau pakai benda gitu lah, kasut, selipar, cek sandal ke apa, capal ke apa, Nabi pakai kanan dulu. Tarajjulihi, Nabi boleh sikat rambut. Tangan kanan lah. Bukan kepala kanan, tangan kanan. Kalau tak nak olehi, pakai selipar. Mana kaki kanan lah. Jadi dikatakanlah di atas hadis ni, in general. Pasal Nabi sebut, Nabi pakai selipar kaki kanan. Ya. Ada kaki situ. Tak ada perkataan kaki lah. Tapi boleh sebut, tak nak memakai selipar. Takkan pakai selipar pakai tangan. Dah tentu pakai kaki. Wa tarajjulihi. Wa tuhurihi, dah bersuci baginda. Wa fi sya'nihi kullih, dalam semua urusan baginda. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi, hadis ni sebut, Nabi suka menganang-anangkan dalam semua perkara. Dalam bracket yang baik-baik lah. Kalau yang tak baik, khilafu zalim. Mana on the opposite lah. Ya. Baik. Jadi diguna kias. Ya. Cari hadis Nabi bila nak berak, pergi tempat qada hajat, Nabi melangkah kanan dulu, kiri dulu, tak ada. Diguna hadis-hadis umum dan di atas prinsip umum. Ya. Berkenaan. Baik, kemudian boleh beristinja dengan batu atau apa saja yang boleh menghilangkan najis. Ya. Kejap, anak nak buka nota yang Arab ni. Sejuk. Ada angin kena. Mana? 10 minit. Tak ya. Sekejap. Jadi, okey. Boleh bersihkan dengan batu atau apa sahaja yang boleh menghilangkan najis. Ya, practically tuan-tuan, Nabi beristinja dengan dua perkara sahaja. Pertama, air.
Karena Nabi yastanji bil ma'. Sumpah berkata Anas bin Malik dan lain-lain lah dalam hadis-hadis yang sahih, hadis Bukhari, Muslim dan lain-lain. Nabi ni beristinja dengan air. Ada hadis panjang, ada hadis pendek. Nabi kata hajat, sahabat ambil air, atau Nabi suruh mereka ambil air. Jadi Nabi memang beristinja dengan air lah. Dengan yakin sekali. Sebab itu disebut dalam buku-buku fiqh. Yang basic pun dah sebut dah. Ya. Di mana istinja ni boleh dengan air, number one. Ya. Imma bil ma', satu lagi wa imma bil ahjar, adapun dengan batu. Ya. Pasal Nabi satu air, satu lagi memang practically Nabi SAW beristinja dengan batu. Ahjar, ahjar ni plural kepada hajar. Hajar makna batu. Ya. Hajar ni ada banyak maksud lah. Dalam muamalah makna sekatan. Hajar ni makna sekatan. Itu hajar perbuatan. Hajara yahjiru hajron. Ya. Oh, ni hajar. Jim tu hidup. Lagi satu ni benda batu lah. Satu lagi hajrun, itu makna sekatan. Dalam muamalah memang ada sekatan-sekatan tertentu. Ya. Macam baru-baru ni Bank Negara denda Aeon 500,000 kan, pasal dia buat transaksi dengan orang yang disekat lah. Dia ada setengah orang ni, dia ada sekatan-sekatan tertentu dalam akta kewangan. Contoh muflis. Ada urusan tertentu, bank tak boleh buat dengan muflis ni. Kalau dia buat, dia menyalahi akta dan dia boleh didenda. Itu dilakukan oleh dia. Mana dia ada melakukan, dia tak patuhlah kepada akta itu. Ya. Ala-kulihal, hajrun, lain lah. Dia panggil hajar juga. Kita baca laju. Hajar. Yang ini hajar makna batu. Memang jim hidup lah. Hajarun, singular, plural dia ahjar, batu-batu. Pasal apa? Batu-batu. Pasal Nabi SAW beristinja dengan more than one stone. Lebih daripada satu batu. 3 batu sekurang-kurang. Dan Nabi perintahkan begitu. Idza stajmara ahadukum falyastajmir bisalasati ahjar. Bila seseorang itu istijmar. Apa ni istijmar? Istijmar ni beristinja dengan batu. Asal ni tuan-tuan, istinja ni dengan air. Kalau dengan batu, kita tak panggil istinja. Kita panggil istijmar. Tapi tak salah kalau kita kata istinja dengan batu. Ya, tapi lebih khusus, istinja ni sebenarnya untuk air. Adapun batu disebut istijmar. Dia macam gerhana, tuan. Gerhana ada gerhana matahari, ada gerhana bulan. Nanti kita akan belajar ujung-ujung bab sembahyang. Tak tahulah berapa tahun lagi. Ya. Ada bab solat gerhana, solatul kusuf ataupun solatul kusufain ataupun solatul kusuf wal khusuf. Ya, ada ulama letak bab solatul kusuf, solat gerhana. Kusuf tu diterjemahkan sebagai gerhana. Kadang-kadang kusufain, 2 gerhana. Kadang-kadang kusuf, khusuf. Solatul kusuf, khusuf. Kaf dengan kha. Di mana kalau ikutkan kusuf ni gerhana matahari, gerhana bulan dengan khusuf. Hak tu hak precisely, hak lebih tepat. Tapi kalau kita kata kusuf, gerhana tu sudah boleh dikira kedua-dua. Gerhana matahari pun kita boleh kata kusuf, gerhana bulan pun kita boleh kata kusuf sebenarnya. Sebab tu ulama kata solat al-kusuf atau babul kusuf. Bab solatil kusuf atau al-kusufain. Tapi ada setengah tu al-kusuf wal khusuf. Mana dia lebih yang kata ni lah. Ya. Sama macam ni. Bila sebut istinja, dia merakumi air dengan batu. Tapi kita pergi more in detail in Arabic, sebenarnya air istinja, batu istijmar. Tapi istinja boleh guna jugalah untuk air, untuk batu. Tapi kalau istijmar guna untuk batu salah. Tak tu. Ya. Ya? Ya. Ya, jim lah. Istijmar. Al-istijmar. Panjang lah kan. Ya.
Di mana Nabi kata izastajmara ahadukum falyastajmir bi salasati hajar. Mesti dengan 3 batu lah. Ya. Jadi Nabi ada istinja dengan air, definitely ada juga dengan batu. Riwayat-riwayat tu adalah. Sebab itu dua ni sepakat para ulama harus untuk kita istinja imma bil ma' imma bil hajar awil ahjar. Ya. Tapi kenapa saya buat situ boleh beristinja dengan batu atau apa sahaja yang boleh menghilangkan najis. Ya, air saya tak sebutlah pasal maklum air maklum. Batu ni kurang maklum sikit. Ya. Mungkin dia tidak tahu atau mungkin dia akan rasa was-was dan sebagainya. Ya, betul tak? Tuan-tuan pernah istinja dengan batu? Anak pernah tuan-tuan. Time pergi camping. Tapi anak tak istinja dengan batu, istinja dengan kayu. Betul. Tuan-tuan tak pernah camping? Istinja kayu tuan. Ya. Okey, hadis atau nas ada air, definitely ada batu, definitely. Tapi saya tulis apa sahaja yang boleh menghilangkan najis. Sebab majoriti para ulama mengatakan bahawa harus untuk istinja boleh dengan selain air atau batu. As long as yuzilu an-najasah. Dia boleh remove najis itu. Boleh bersihkanlah. Ya. Kenapa? Kerana ilah kepada penyucian najis ialah kehilangannya. Ya. Idza zala illatuhu zala hukmuhu. Bila hilanglah ilahnya, sebab hukum tu, maka ilah hilanglah. Ya, hukumnya. Hilang sebab hukum, hilanglah hukumnya. Al-illatu al-hukmu yadur ma'illatihi wujudan wa adaman. Itu kaedah ulama. Betul. Bukan poin air dengan batu tu. Sebab ini istinja, dia bukan ibadah. Kalau ibadah mesti air lah. Boleh tak wuduk selain air? Boleh. Boleh jika ada nasnya. Wuduk dengan batu. Dengan batu tu kita panggil tayamum. Tapi tak salah dia kata wuduk dengan batu. Wuduk ni sebenarnya lebih daripada air. Tapi tak. Bersuci dengan batu. Dengan batu pula. Dengan debu. Boleh. Boleh pasal ada nasnya. Air, debu. Boleh tak kita berwuduk dengan selain kedua-dua ni? Kalau dengan air wuduk lah. Kalau dengan batu, tayamum. Kalau dengan debu, tayamum. Boleh tak selain dua ni? Boleh. Pasal apa tak boleh? Pasal ini ta'abudi. Ini ibadah. Istinja ni bukan ibadah. Ya ada ilah dia tu. Kewujudan najis. Bila najis tu sudah dihilangkan, maka boleh. Ya. Jadi majoriti termasuk yang standard mazhab Syafi'i kata boleh saja beristinja dengan selain air dan batu, asalkan dia menghilangkan najis lah. Ya. Dan dengan syarat seperti dia mestilah yang bersih, tidak najis juga ataupun tidak mutanajis juga. Maksudnya tak boleh lah istinja dengan najis. Najis nak istinja dengan najis. Macam Nabi dia suruh Anas bin Malik pergi cari alat untuk istinja. Anas bawa mari 2 batu, 1 tahi unta. Fa akhadha an-nabi al-hajarain wa alqa ar-rawsah. Fa qala hadza riksun. Tadi Bukhari tu. Nabi ambil 2 batu saja. Adapun tahi unta Nabi buang. Raws ni sebenarnya dia tahi haiwan. Yang lebih merujuk kepada tahi ni, tahi hemar, tahi keldai. Ya. Tapi boleh saja tahi haiwan disebut sebagai raus atau rausa. Ya. Tapi dalam konteks hadis tu dia tahi keldai. Sebab ada riwayat lain Nabi sebut rausatu himar, disebut kata himar. Tapi kalau tak disebut semata-mata raus, makna najis haiwan lah. Sama ada yang halal dimakan atau tidak halal dimakan disebut sebagai rausah atau raus. Ya. Di mana benda tu najis. Mana boleh najis menyucikan najis? Mesti tahir, mesti suci lah. Kayu tu mesti suci. Benda alat untuk beristinja tu mesti suci. Tak boleh najis. Dan tak boleh mutanajis juga. Apa beza najis dengan mutanajis? Najis memang benda tu najis. Ain dia tu. Fizikal dia tu. Zat dia tu. Kalau mutanajis, zat dia tidak najis. Tapi ditimpa atau terkena najis. Ya. Itu beza dia. Dua-dua ni tak boleh.
Dan adalah ulama mensyaratkan dia mesti kering, tak boleh basah. Ya, walaupun sebagian tidak mensyaratkan sebegitu. Ya. Apa? Tuan-tuan cuci mereka anak tuan-tuan yang kecil-kecil tu, kadang-kadang tak basuh pun, nak pakai tisu basah, betul tak? Ikut mazhab Syafi'i tak boleh tu. Tapi sebagai lain membenarkan saja. As long as bersih. Itu Maliki punya tu. Tapi hari ni dia guna pakai banyak kita pakai. Tak ada masalah sama sekali ya. Jadi mesti kering dan of course lah dia mesti menghilang keseluruhan atau sebahagian besar daripada najis. Ya, mungkin keseluruhan, tapi mungkin tidak juga keseluruhan. Pasal istinja dengan selain air, sebenarnya dia tidak betul-betul membersihkan sebenarnya. Masih ada apa yang disebut sebagai atharun najasah atau baqayan najasah. Mana saki-baki najis sikit-sikit lah. Betul tak? Tak bersih. Anak istinja kayu tak bersih tak? Tapi dimaafkan syarung. Dimaafkan syarung. Ya. Batu kena 3 batu. Kalau tak cuci 3 batu, tambah lagi. Tambah lagi. Biar 100 batu pun. Ya. Tapi Nabi 3 batu je. Zam, habis. Ya. Dan sebagian ulama mensyaratkan lagi najis tu tak boleh keluar jauh daripada tempat dia keluar. Berok. Ceret-beret. Meleleh-leleh tahi kat punggung. Boleh tak? Dia kena kawasan apa dia sebut sebagai halaqatud dubur, tempat keriput tu. Bibir punggung tu. Ya. Atau kawasan sekitar dia dekat-dekat. Boleh lah. Ya. Kalau kencing pula tempat makhraj dia keluar tu dengan hasyafah dia tu lah, kepala dia tu. Takut dia tu. Ada takut kan? Kena takut. Orang kata takut. Takut tu takut. Kawasan tu boleh lah. Tapi kencing basuh habis. 1 zakar. Boleh lah tuan. Dia mesti kawasan itu saja. Of course lah tak boleh membersihkan najis pada tempat-tempat yang lain. Kena tarik kat tangan. Pakai kayu. Pakai batu. Boleh lah. Kalau tempat lain kena dengan air. Minta maaf. Ya. Kalau tak ada warna bau ni, bau ada warna. Baik. Jadi sebaik-baiknya kalau kita nak lebih daripada 3 batu mesti bitir lah. Mana ganjil. Bitir mana ganjil. Kerana ada hadis tu Nabi kata iza stashmara ahadukum falyutir. Bila kamu istijmar, mana beristinja dengan batu adalah kamu gunakan secara witir, secara ganjil lah. Tapi tak ganjil pun tak wajib. Cuma digalakkan begitu. Mana 3 tak bersih, tambah jadi 5, tambah jadi 7. Ya. Ada sebagian lain lagi memberi rukhsah untuk tidak mensyaratkan 3 biji batu. 1 biji batu pun tak apa. Tapi mesti 3 penjuru. Maksudnya menggunakan tempat-tempat yang berbeza lah. Tapi sebaik-baiknya 3 batu lah. Kerana batu tu bukan besar sangat. Lagi satu kalau guna batu yang sama, terkena tangan dan sebagainya. 1 batu zam, buang. 1 batu zam, buang. 1 ke kanan, 1 kiri, 1 tengah, habis. Boleh bersih. Ya. Baik. Kalau ranting kayu, ujung kayu sana, ujung kayu sini, tengah kayu. Settle. Tapi sebaik-baik 3 kayu lah. Apa? Kalau ketul kayu, 3 ketul kayu. Macam tu lah ya. Okey. Haji tanya apa tadi? Kalau ada bau lagi lah. Okey, kalau ada bau lagi. Maksudnya? Kalau dengan air, Dengan batu lah. tak ada masalah. Ada bau tu tangis lah. Ya tak? Betul tak? Situ tak tahu ada bau ke tidak. Pasal tak boleh cium. Tangan ni selalu cium. Ya. Maka apa hukumnya?
Hukum dia tidak mengapa. Ya. Tak ada syarat tuan-tuan basuh berok, tangan tu bukan main basuh, nak bagi hilang pun cium basuh. Ada bau lagi. Ada bau lagi. Lepas tu kalau tak ada sabun, was-was kita. Ya tak? Ada bau tak? Kalau ada sabun tak apalah, lepas buang air guna sabun, hilanglah baunya. Sebenarnya bau-bau sebegini, memanglah najis ni dia warna bau dah rasa. Tapi dalam setengah-setengah keadaan nak menghilangkan bau tu 100% payah juga. Pasal betul tak? Dia tidak, orang kata hilang betul-betul. Tapi janganlah betul-betul bau 70-80% bau tai. Sekarang ni dia bukan tai, dia tai tu tak ada dah najis tu. Ya tak? Tak ada masalah sama sekali. Kata-kata tuan-tuan lepas basuh berok, kan, tuan-tuan basuh berok, tangan pun dah basuh, ada bau lagi. Itu orang panggil bau yang sedikit yang diberi kemaafan. Ya. Dia bukan najis. Ya. Tapi kalau lepas basuh berok, cium bau tai hidup-hidup, tak boleh ya, tak. Ya. Bau macam tu lah. Kadang-kadang tempat tu lantai kita kena tai. Tu dah cuci, basuh lah, basuh cuci apa gitu ini kan. Cuba tuan-tuan hidup, ada bau lagi. Saya pernah hidup personally. Mereka kalau tuan-tuan basuh dengan sabun lah. Biasa kalau basuh dengan sabun, dia tak bau lah. Sebab sabun ni chemical, dia dah cover. Yalah, satu dia bersih, satu lagi dia cover. Tapi kalau semata-mata basuh dengan air tuan, kalau tuan-tuan cium, dia ada bau lagi. Yang mana bau-bau sebegini, yang melekat pada tempat yang kena najis. Sama ada, macam nak cakap dia lantai. Bahkan tangan kita basuh tu, mesti ada bau. Maka itu bau yang dimaafkan. Pasal dia bukan najis. Bagaimana dengan warna? Sama juga. Basuh dah. Tapi macam ada very, orang kata small colour lah maksudnya. Dia bukan warna najis, tapi sebab najis tu dah melekat situ kan. Najis pula warna kuning, baju pula warna putih contohnya ada. Maka dia dimaafkan. Ya. Dan bau anda tak pastilah. Tapi kalau warna, memang ada sahabat sendiri tanya Rasulullah. Dia basuh dah bersih tu, tapi masih ada seakan-akan warna najis itu. Ya. Nampak? Maka Nabi kata tidak mengapa. Nabi kata la yadurruka asaruhu. Tidak memudaratkan akan kamu oleh kesan itu. Mana it is okay. Ya. Jadi yang Nabi sebut ni warna, bau pun samalah. Bau pun samalah. Ya. Kebiasaannya bau-bau yang sedikit masih ada. Ya. Tapi la yadurruka asaruhu insya-Allah. Ini dia panggil asar. Dia bukan najis, dia cuma asar. Asar ni kita terjemah dalam bahasa Melayu kesan-kesan. Bila najis melekat kan, kesan tu lambat nak hilang. Itu normal tuan. Yang duk cium-cium pula, cium-cium. Anak lepas berak tak pernah cium tuan. Zaman budak dulu suka cium. Ya. Ada seorang ustaz tu dia mengajar anak sendiri ni. Dia kata orang sekarang ni kencing kadang-kadang tak bersih. Lepas kencing tu keluar lagi setitik dua, menyebabkan sembahyang tidak sah lah dia kata. Kalau tak percaya, balik je lagi, cium suara dalam dia kata. Aku nak pening. Mana suruh orang cium suara dalam ni? Ada pula seorang ustaz ni agak terkenal jugalah. Dia kata kalau kita kencing kan, berdehem-dehem luruk sikit, lepas tu tunggu sekejap, lepas tu luruk lagi, dehem lagi. Alamak, benda kau ni. Belajar fiqh tidak ni? Mana ada macam tu? Kita kencing, kita istibrak ni urut 2-3 kali ataupun berdehem tanah nu ataupun apa-apalah kan, yang very small one, mana yang ringan-ringan lah itu. Itu pun tak wajib. Ya, memanglah sebahagian mewajibkan. Standard mazhab Syafi'i mewajibkan. Dan mungkin ada sebahagian ulama atau mazhab yang lain, tapi very ataupun ada sebilangan ulama tidak mewajibkan. Ulama dulu pun. Ya. Dan kata baru Qardawi pun kata tak wajib. Al-istibra' laisa biwajib. Istibra' ni tak wajib. Pasal istibra' ni tidak ada hadis yang betul-betul sahih. Nabi kencing 23 tahun tuan. Macam-macam hadis pasal Nabi kencing hingga ada adat yang banyak. Betul tak? Tapi pasal istibra' ni tak ada hadis. Ataupun hadis yang tak sahih. Macam mana boleh berlaku itu? Tak.
Lepas tu kata ulama-ulama ini, kencing, tak urut pun tak apa. Tak berdehem pun tak apa. Basuh je, jalan. Don't think about it anymore. Ya. Ya. Kemaluan kita ni, dia macam puting susu lah. Kau tekan, dia keluar. Kau tak tekan, dia tak keluar. Basuh yang luar cukup. Dan kalau dia keluar sekalipun, dimaafkan. Very simple lah. Betul tak? Tapi kita kata sebaik-baiknya, hatta saya personally pun istibrah lah. Biasa saya akan lurut lah. Beberapa kali. Tapi tak ada sampai 100 kali. 2-3 kali lah. Berdehem ada buat juga. Tapi jarang-jarang. Ya. Ya tak? Janji istibrah. Tapi janganlah sampai tahap was-was. Ya. Dan anak cukup tak setujulah carangan-carangan seperti itu. Pelik lah suara cium suara dalam. Lepas tu saya tunggu lah tu. Dah kencing kan lurut lah, tunggu. Lurut lagi. Sebab dia kata personally, bila saya kencing, saya dah lurut. Saya tunggu sejenak. Saya lurut, keluar lagi. Sampai petang karang kau lurut, dia keluar. Seberjalan lah, melompat lah. Tak ada, Islam tak ajar yang tu. Dalam fiqh pun tak ajar yang tu. Istibrak ni makna kita buat pelepasan. Istibrak ni pelepasan yang ringan saja. Ya? Itu tidaklah. Semua ulama mewajibkan. Masih deskriptif. Dia bukan definitif. Dia masih zonni. Dia tidak qat'i. Kalau ijma' qat'i, wajib lain. Tuan, Tapi macam itulah tuan. Ngajar tasawuf. Nak komen buat fiqh masalah. Okey, baik. Jadi, faham Pak tu boleh berhenti ni? Setengah jam lah. 10 minit lagi. Sekurang-kurangnya peristiwa 3 batu atau 1 batu dengan 3 penjuru. Ini yang anda sebut tadi. Harus qada hajat secara berdiri tetapi duduk lebih afdal. Apa maksudnya? Maksudnya sunat. Ni berok tak ada isu lah. Pasal berok ni semua orang berok duduk. Tak ada orang yang berok berdiri. Ada orang berok berdiri. Mungkin lah kalau dia tak boleh duduk, dia berok sambil berdiri. Mungkin. Tapi jarang lah. Ya. Dia sama ada duduk atau bercangkung. Tapi masih keadaan duduk lah. Duduk tu, duduk apa? Kan tandas ni ada 2. Sekarang ni kan ada yang duduk, ada yang bercangkung kan. Yalah, masa muda-muda dulu, cangkung lah. Dah berumur sikit, mana boleh bercangkung dah. Anak pun tak boleh bercangkung tu. Cangkung lama-lama. Tegang kat sini. Pinggang sakit. Anak duduk dah 10 tahun dah. Dah duduk ni. Tapi duduk juga. Cangkung pun duduk juga. Ya. Tengoklah keselesaan masing-masing. Ada orang dia tak suka duduk. Bila nak berak, dia duduk bercangkung atas mangkuk tanah yang duduk. Pam! Jatuh mangkuk tanah tu, dia luka pula. Ada kes. Sebab tu bahaya tuan, berdiri atas ni bercangkung. Anak badan kita besar pula tu. Yang buatnya mangkuk tu pecah tuan, luka tuan. Ada berlaku. Kita tengoklah Facebook apa kan. Kalau kita nak cangkung, cari tanah cangkung lah. Kalau kita nak duduk, cari tanah duduk ya. Tanah duduk kotor. Sebab apa? Orang duduk naik bercangkung atau dengan kasut dengan selipar. Ada tapak kaki kat situ lah. Ada pening betul kan. Lepas tu anak bila nak masuk tandas, anak buat tisu. Anak akan letak tisu. Anak tembak air, anak lap dulu. Kemudian anak akan letak tisu. Ya. Lepas tu anak ada tisu besar. Dia pergi tandas, anak akan buat tisu besar. Ya. Kadang tisu kecil yang dekat gadian tu. Tapi mesti ada tisu lah. Terutama kalau kita nak buang besar berak. Sebab anak akan duduk. Ya. Okey, mana tadi? Ada poin tertinggal lagi. Cerita dia. Mana tadi? Okey, mana berak tak ada isu. Ni kencing. Perempuan pun tak ada isu. Perempuan tak akan kencing berdiri punya. Dia akan kencing duduk. Ni lelaki. Di mana sunnah terbaik duduk. Sorry, berdiri lah. Berdiri. Duduk lah. Dia panggil al-baulu jalisan.
Kencing, baul ni mana kencing? Berak raik. Al-baulu jalisan. Memang kena duduk. Disunahkan, digalakkan. Very recommended and preferable. Masalah ya. Jangan berdiri. Melainkan jika melibatkan keuzuran. Tak boleh duduk baru berdiri. Ya. Nampak? Sebaik-baiknya duduklah. Ya. Pasal apa? Pasal Rasulullah SAW memang kencing duduk. Idza bala ahadukum falyabul jalisan fakana Umar yabulu qa'iman. Faqala Nabi ya Umar la tabul qa'iman. Ya. Umar ni ada Nabi SAW dia kencing duduk. Satu hari Umar kencing berdiri. Tak tahulah macam mana dia tahu Umar kencing berdiri. Boleh jadi diberitahu, boleh jadi dia lihat Umar kencing berdiri mungkin. Apa hukum orang lihat kita kencing? Apa hukum? Hukum dia tidak haram. Ulama cuma berbeza antara makruh dan harus. Ya. Cerita dia, kalau berak, sepakat para ulama, orang tak boleh tengok kita berak. Sepakat. Tapi kalau kencing, berbeza. Kencing ni mereka sepakat, kalau kita kencing, orang nampak aurat kita. Itu memang haram, tak ada khilaf. No concession, no compromise. Tapi kalau kita kencing, orang tak nampak aurat kita. Orang nampak kita kencing. Dah tu kencing tepi highway kan. Orang nampak tengah kencing tu. Apa hukum? Dia sama ada makruh atau harus. Menjadi ulama termasuk sanad mazhab Syafi'i makruh. Di mana kencing ke berak ke, dia mesti tasatur, dia panggil. Menyembunyikan diri. Cuma beza berak ni sepakat tasatur. Wajibun. Adapun kencing, ulama khilaf. Adakah wajib tasatur atau tidak wajib? Kata sunnah lah. Tidak wajib. Dan sebagian lagi kata wajib. Mazhab Syafi'i wajib tasatur kencing. Tapi once awhile tak apa. Pasal Nabi SAW, most of the time panggil dia tasatur. Kedua-duanya. Ya. Tapi sebab kencing ni ada beberapa riwayat Nabi kencing sahabat nampak. Betul ada setengah ulama dia kata tak makruh. Tak makruh. Kencing boleh kencing, orang nampak kita kencing. Asalkan tak nampak aurat kita. Tapi kata-kata termasuk sanad mazhab Syafi'i melarang. Ya. Sama ada makruh atau haram macam itulah. Tapi masih amat-amat tidak digalakkan. Tapi kalau berak tak ada khilaf. Ya, pasal Nabi ada once while, adalah 2-3 riwayat Nabi kencing. Itu pun bukan kat rumah baginda. Itu di pemusafiran. Baginda kencing, sahabat beralih. Nabi kata jangan beralih, duduk itu. Apa maksud bila Nabi kencing sahabat beralih? Sebab kan kencing kan. Jadi sebaik-baiknya kita janganlah kencing depan orang. Atau pergi mana-mana pasar raya ke apa kan, ada toilet kat luar tu kan. Sebaik-baiknya jangan di situlah. Kencing kat dalam. Ya. Nampak? Tapi kalau kencing kat luar pun tidak haram. Ya. Cuma makruh saja. Standard mazhab Syafi'i makruh. Tidak haram. Dia adab. Ya, dia adab. Tapi ada segelintir ulama mengharamkanlah. Di mana dia mewajibkan tasatur untuk kencing. Ya. Tapi kata-kata kencing makruh saja. Kalau orang nampak aurat kita baru haram. Tapi anak personally tak pernah kencing depan. Ustaz nak kencing depan tu orang tengok apa benda ustaz ni kan. Dan bukan ustaz saja, mana kalau boleh tuan-tuan jangan kencing di situ lah. Sebagai seorang Muslim kita kencing kat depan. Takut-takut orang terlihat aurat kita, lagi tu tak bagus kan. Pakai kopiah kencing kat depan. Dia pun tak nampak pakai kopiah kencing kat depan. Tapi tak adalah haram. Cuma sebaik-baiklah kalau. Ya. Dia darurat dah penuh lah. Tak adalah, itu boleh lah. Kontak-kontak macam itu boleh lah ya. Betul. Baik. Jadi kat situ orang satu dia berdiri, satu orang tengok lah kan. Kita kencing, satu lagi pasal berdiri. Okey, baik. Jadi most of the time memang Nabi kencing duduk tuan-tuan. Once a while Nabi kencing berdiri. Dan dilihat Nabi tengah kencing oleh sahabat-sahabat yang lain. Antaranya Huzaifah, Anas dan beberapa yang lain. Mana ada lelaki tertentu ketika Nabi musafir, Nabi buat. Ya. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha dia marah kalau orang kata Nabi kencing berdiri ni. Dia kata man haddatsakum ni hadis Ibnu Majah.
Man haddatsakum anna nabi bala qa'iman la tusaddiqu. Ma bala nabi ila jalisan. Dia kata siapa-siapa yang kata nabi kencing berdiri, la tusaddiqu. Kamu jangan kata dia benar. Dusta tu maksud itulah. Tak betul tu. Salah tu. Ma bala nabi ila jalisan. Nabi tak pernah kencing tau, melainkan duduk. Tapi ada riwayat yang sahih, 2-3 riwayat nabi kencing berdiri. Jadi apa ulama kita punya pentafsiran, yang nabi kencing tu ni masa musafir, di mana Aisyah tak ada waktu tu. Waktu dia engkar bila orang kata nabi ni kencing berdiri, which is most of the time kita duduk lah. Kalau ada keuzuran boleh berdiri, tak ada masalah sama sekali, macam semayang lah. Yalah, setakat kencing berak benda harus. Semayang yang wajib berdiri pun tuan-tuan boleh duduk. Kalau uzur, ini kan pula kan. Tapi kalau tak ada keuzuran, harus once a while. Tapi kalau dirutinkan, kata makruh termasuk standard mazhab Syafi'i. Tapi masih ada segelintir yang kata harus. Asal kencing je berdiri, asal berdiri je kencing. Dia kata harus. Antaranya ulama besar kita lah Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, di mana dia kata apa nama, nak lupa tag dia, lama tak baca. Dia nak hafal tag dia dalam buku tu. Dia kata tak ingat arah. Tapi Melayu dia kata menjadi adat atau rutin Rasulullah SAW kencing secara duduk. Tapi beberapa kali Nabi kencing berdiri. Nabi hujung dia libayanil jawaz, sebagai petunjuk bahawa ia harus. Maksud tidak haram. Ya. Dan tidak makruh juga. Tapi kata pendapat majoriti itu lebih tepat. Kenapa? Kerana sebagian besar Nabi kencing duduk. Once a while aja Nabi kencing berdiri. Jadi kita buat exactly the same lah. Ya. Kalau kita kencing berdiri manjang, itu tak sunnah. Ya. Mungkin harus dan mungkin juga makruh. Tapi kata makruh. Kata makruh. Okey. Dan ada dakwaan kata kalau kencing berdiri berdosa ke, kena azab ke, rezeki sempit ke, penyebab kefakiran ke, lambat dapat jodoh ke, itu semua nonsense. Minta maaf kalau ya. Kan sebelum ni ada seorang ustaz yang top juga dia marah orang kencing berdiri lah. Dia kata jangan kencing berdiri ni. Sahabat Nabi ada yang diazab kerana kencing berdiri tau. Mana awak baca riwayat ni? Riwayat mana awak ambil ni? Yalah. Riwayat sahabat itu diazab kencing berdiri adalah riwayat yang bukan hanya tidak sahih, tapi terlalu dhaif dan sebahagian kata palsu. Tak ada riwayat, tak ada sahabat dengan azab pasal kencing berdiri Pasal kencing berdiri itu bukan haram. Kata makruh saja tanpa uzur. Kalau uzur tak ada masalah. Tapi kata makruh aja. Mungkinlah ada individu tertentu yang kata haram. Which is saya tak jumpa lah ulama yang kata haram tuan. Saya baca buku fiqh berbagai mazhab. Kata makruh aja. Saya tak pastilah siapa yang kata haram. Macam mana ulama tu boleh miss dalil Nabi kencing berdiri tu? Macam mana dia boleh kata haram? Tapi tak tahulah, mungkin ada lah ulama yang kata haram. Mungkin ada. Ya. Tapi relate dengan sahabat tu tak betul lah. Sahabat tu adalah sahabat Nabi yang famous tu. Sa'ad bin Mu'az. Memang ada hadis Sa'ad bin Mu'az ni dihimpit kubur, tapi bukan diazab. Kubur ni tuan-tuan, bila kita mati, esok-esok masuk kubur, ditanam. Nabi sebut bumi ini akan menghimpit kita. Tapi himpitan orang Islam dia himpitan rahmat. Seumpama ibu yang sedang menghimpit anaknya dalam dukungannya. Dia panggil dhaikul umumah. Ya. Pelukan seorang ibu lah. Betul tak? Bukan himpitan orang kafir atau orang yang tidak beriman atau orang munafik atau sebagainya. Yang mana itu himpitan azab. Dia beza.
Jadi anak tak pastilah macam mana dia boleh kata macam tu. Lah ni tak tahu lah. Orang kata forex halal lah, apalah forex. Satu dunia kata haram. Dia tiba-tiba ada juga yang kata halal. Tak tahulah. Jadi hari ni tuan-tuan, daripada siapa kita dengar, ambil ilmu, rujuk atau sebagainya pun perlu dilihat. Bukan semata-mata title ustaz ya. Bukan semata-mata pakai kopiah, pakai jubah. Dia tak belajar agama, kecek pak agama. Dengan sebab modal dia pakai jubah, pakai serban. Lepas tu pandai kecek sikit. Tuan-tuan akan terpesong lah nanti. Jadi nak tengok juga lagu teks sekarang ni. Kalau tak ada kelayakan, kelulusan, bahkan keilmuan, perlu kita berhati-hati. Kerana agamawan pun atau orang yang dikatakan agamawan perlu berhati-hati juga. Ada dia bercakap bukan bidang dia. Atau bukan kepakaran dia pun. Boleh tu. Kejap dah. Istinja. 45 minit dah. Habis. Cukup tu. Okey lah. Ada tanya apa-apa tak? Soalan last. Next nanti, anak nak bagi tahu tajuk ujung. Sebab anak biasa kalau tengok video anak pergi ujung sekali. Sebab biasa ujung-ujung anak akan sebut topik yang akan datang. Jadi next nanti kita pergi lagi. Digalakkan tutup kepala. Ni anak pernah ulah last kuliah. Last 2 kuliah dulu kot. Ada orang tanya kan. Sini lah. Ada siapa tanya tadi? Haji tanya kot pasal tutup kepala. Anak dah ulah dah. Tutup kepala. Tidak ada hadis yang sahih daripada Nabi dah. Adalah tapi dia tidak sahih. Hadis Aisyah tu. Di mana Aisyah kata kerana Nabi idza dakhala khala qatta ra'sah. Nabi bila masuk tanah dia tutup kepala. Tapi very unfortunately hadis itu tidak sahih. Kata-kata menggunakan hadis yang lain lah, hadis Abu Bakar, tapi dia tidak marfu', mana tidak disandarkan kepada Nabi. Walaupun saya lihat kata-kata masih menggalakkan kerana ada hadis walaupun dia dhaif dan kita fahamlah dalam bab fadilah ni dhaif dibenarkan. Sementara hadis sahih daripada Abu Bakar. Abu Bakar ni dia masuk tanah je tutup kepala. Masuk tanah je tutup kepala. Bila orang tanya kenapa kamu tutup kepala? Dia kata aku malu pada Allah. Astahyi min Allah. Jadi ada bagai-bagai lah tafsiran apa masuk aku malu pada Allah. Tapi ala kuliah dia galakkan di atas dasar itu. Campur-campur semua. Digalakkan lah. Atau boleh juga kata disunahkan. Disunahkan mengangkat kaki kanan ketika qada hajat. Ini hadis Suraqah. Hadis tak dhaif juga. Tapi masih digalakkan. Sebab tu kita panggil adab qada hajat. Ini pun saya dahulu ada haji tanya juga tadi tu angkat kaki. Awal-awal dululah. Belum masuk tajuk ni dah ada yang tanya. Alhamdulillah, tak payah nak ulah lagi. Makruh dalam lubang. Pasal lubang ni tempat duduknya haiwan. Dan makhluk halus juga. Jun duduk dalam tu. Ya. Nah Nabi Ayyubal fil juhri kata Abu apa riwayat tu? Abu apa tak? Anak lupa. Tapi kata-kata sekarang kita tak kencing lah lubang. Mereka tu pergi camping ke, pergi mana-mana buka air terjun ke. Jangan cari lubang tuan nanti kan tak pasal-pasal jadi masalah. Bahkan ia dilarang lah. Majoriti kata makruh, segelintir mengharamkan. Wajib menutup diri ketika qada hajat. Ni tasatur tadi anak sebut. Tasatur tadi. Wajib menutup diri ketika qada hajat. Maksudnya berok lah. Wajib. Tapi kalau kencing khilaf. Kata makruh termasuk standard mazhab Syafi'i. Baik. Tapi mazhab Syafi'i pun ada bagai-bagai. Ada yang kata wajib juga. Ya. Jadi akhir sekali setelah istinja selesai jangan waswah lagi. Penting. Anda dah sebut dia kan? Waswah. Jangan pula dicium seluar dalam. Anak tulis juga buat seluar dalam ni. Saya mau ustaz tu masuklah nota anak. Atau terbawa-bawa hingga rasa tidak bersih istinja. Jangan tuan. Jangan bagi apa-apa ruang dan peluang kepada syaitan untuk mewaswaskan kita. Ya. Macam kita sembahyang juga. Sekali-sekali was-was boleh layan. Ambil hak sikit. Was-was lagi ambil hak banyak. 3-4 lalu. Tak apa. Jangan sesak ni, tak sesak. Ya. Was-was lagi. Tak usah secara. Awak ikut awak nak ambil 3 ke 4 sekali. Dia ada model-model dia. Tapi kalau dah was-was semua tu kan. Betul. Ada kalanya kita sembahyang 2-3 waktu betul-betul was-was. Biasa sembahyang seorang ni. 2-3 kali lah sembahyang. Betul anak tak suka sembahyang seorang ni. Was-was. Anak tadi pergi sembahyang subuh sampai situ 5 minit tadi kan. Tunggu tak ada orang datang.
Situ Putrajaya, tuan-tuan pernah berhenti itu subuh. Mana banyak kali nak mari sini berhenti situ kan. Jarang orang berhenti kat situ kan. Mula nak berhenti tadi, nak tengok ada seorang hamba Allah tu, Indian guy lah, duduk kat depan tanda kau, dia tunggu orang ke. Tak ada nampak tunggu orang. Risau lah, kena sambung aku lah, duduk dalam kereta dulu, lihat dulu. Kerana WhatsApp Akhir Nizam tadi. Kerana dah sampai, anak nak solat dulu. Tunggu dia belah tu. Nak tu dia tunggu orang ke apa? Tak tunggu orang. Risau juga tuan lah. Seorang lah. Kalau tahu tempat macam tu, kena sambung ke apa. Lepas tu dia pergi. Dia naik kereta buri. Baru nak pergi surau. Tunggu-tunggu tak ada orang. Itu banyak tak ada orang tuan. Pernah anak sebelum ni sembahyang. Ni bunyi something ya. Anak cari keliling bangunan tu. Bunyi tu tak ada. Ni kalau ada setengah ustaz tu kan dia kena kacau lah. Ni berhati-hati ni bila berhenti kat rehat rawat sekarang-sekarang. Dah lah orang tak pergi rehat rawat tu. Lingkup bisnes kawan tu. Ada kan? Ada berlaku kan? Jangan cerita kat orang benda-benda. Kau berhenti tempat yang sunyi macam tu. Ada lah benda-benda tertentu. Itu biasa tuan. Saya pernah berhenti di satu rehat rawat. Ni cerita 20 tahun lepas. Di LPT sama juga tuan. Itu jarang orang berhenti kat situ dulu. Masa mula-mula LPT daripada masa tu Terengganu tak ada lagi. Dia sampai Pahang, Kuantan aja. Bila berhenti tempat-tempat macam tu sunyi ya. Kadang-kadang bunyi tu kita tak tahu ada bunyi. Memang ada bunyi haiwan ke apa, monyet ada kat tepi-tepi tu. Dia gegar gugu. Tang kita pergi dia lari. Kita kata ada orang ganggu aku. Padahal monyet dia gegar. Betul tak? Ngaku sangat. Lepas tu nak buat cerita kat orang. Dah orang percaya benda pelik-pelik, betul tak? Bukan kita tak percaya benda tu. Anak tuan-tuan balik Kelantan malam-malam seorang. Ada member anak tu dia berlori. Dia kata aku hari tu bawa lori Kelantan. Tengah-tengah bawa lori. Kereta potong aku. Aku tengok kereta tu ada orang bawa tapi kepala tak ada. Saya dengar. Depan surau sembang tu. Ya Allah dia ni kata. Sahabat saya juga. Please. Sini sikit lah. Dah nak pencet lah. Aku balik Kelantan seorang malam-malam buta. Tak ada nampak pun. Bukan tak percaya. Tapi tak tahulah kan. Kadang saya bawa kereta tuan. Mana hantu? Tak nampak hantu pun. Cakap seorang je. Bukan kata kita belagak pun tak ada. Tapi ada orang buat cerita macam-macam je lah. Saya ingat hantu betul takut tuan. Dia lari tuan kalau jumpa tuan. Kita khalifah lah. Nak takut apa? Takut lah. Ada setengah orang tu kan termasuk ustaz-ustaz ni very unfortunately lah. Suka saya buat cerita-cerita macam tu. Monyet yang gegar dia kata dia kena kacau. Anak pun kena gegar kat hari tu. Guguk-guguk tengah semayang, ketuk-ketuk kan. Tu anak pusing bangunan. Ada monyet ke? Kok monyet ada belakang tu kan. Tapi tak payahlah kita cerita kat orang bagi orang takut. Boleh tu? Ada tanya apa tak? Last question kalau ada. Ya. Ya, kenapa? Okey. Ya. Betul. Apa-apa kanan lah. Melainkan benda yang tak baik bawa kiri. Makan benda yang baik kan? Kanan lah. Sementara ada hadis tu. Kerana Nabi jubur tayammum fi kulli syai'in syahadah. Nabi suka kanan. Ummu Salamah kata yaminu Rasulullah wa li ta'amihi wa syarabihi wa tuhuri. Makan minum Nabi guna tangan kanan. Jadi kena kanan lah. Ya. Apa maksud makan tangan kanan? Maksudnya bila dia suap mulut tu, dia guna dua belah tak apa. Habis tu dah nak buka cengkerang lah apalah, ketam lah apa, takkan nak sebelah tangan. Makan tangan kanan maknanya keseluruhan aktiviti makan dan operasi makan mesti tangan kanan. Tak boleh gua tangan kiri, nak buka itu, buka ini, makan kerang lah apalah, mesti guna dua belah tangan. Tapi once suap ke mulut tu, ya, suap ke mulut tu mesti tangan kanan. Nak pakai makan stick pula, mestilah satu pegang garpu, satu pegang pisau.
Kanan pegang pisau, kiri pegang garpu. Potong pakai pisau, tak nak sumak ke mulut. Pegang pakai garpu masuk ke mulut. Jangan potong pakai pisau. Ini western. Biar kita makan western. Tapi cara makan kita Islamik. Betul tak? Makan western tak salah. Makan steak ke, makan apa ke. Ya. Betul. Ya. Lagi satu, ni nak komen tadi. Lagi satu setengah orang kan. Dia makan tangan kanan. Bila dia nak minum, dia pegang tangan kiri. Tangan kanan dia ampu macam tu. Allah Ta'ala alam lah. Sekarang kalau orang minum macam tu, dia kira minum tangan kanan ke minum tangan kiri. Saya nampak dia minum kedua-duanya. Boleh jatuh makruh juga. Saya selamat. Sebab saya tak minum ketika makan. Saya minum after makan. Kalau saya order air pun, cik nak order apa air? Saya order lepas makan. Kalau saya order sekarang pun, saya kopi tapi hantar lepas makan. Tapi jangan sebab begitu. Sebab kalau saya kata begitu pun, dia hantar terus. Kadang tukang ambil order ni tak cakap kat belakang. Betul tak? Ataupun tak tahulah macam mana kan. Lepas tu biasanya saya akan, bila orang tanya nak order apa air, saya kata lepas makan saya order. Sebab biasanya kalau saya order, dia bawa mai terus. Ya, jadi tak ada masalah kan. Tapi kalau saya nak minum ketika saya makan, saya akan guna tangan kanan. Walaupun tangan saya buat makan. Lagi satu, itu makanan bukan najis. Yang kedua, kalaulah banyak sisa makanan atau makanan pada tangan kita tu, jilatlah dulu. Lepas tu peganglah cawan tu. Ya. Tapi kalau dia minum begitu, tidaklah haram. Kata makruh saja minum tangan kiri ni. Of course kalau dia tampu macam tu, pegang tangan kiri, tampu. Tidak haram insya-Allah. Walaupun ada segelintir kata haram. Kalau betul-betul kiri lah. Tapi ini bukan kiri sangat. Satu kiri, satu pegang. Dua-dua jalan kan. 50-50 lah. Mana haram, separuh haram, separuh sunat kot. Tapi sebaik-baiknya, macam itulah. Elakkan tangan kiri, guna tangan kanan. Kalau boleh, jilat ke apa kan. Boleh saja apa tadi? Mana dia pakai kopiah depan sangat supaya tertutup dahi. Kebiasaannya kopiah kita ni, dia tak tutup keseluruhan dahi. Which is kalau kita sujud, sebahagian dahi masih kena. Kalau ikut standard mazhab Syafi'i, mesti sujud dengan dipanggil maksyuful jabah. Dia punya forehead must be open, mana terbuka. Tak boleh tertutup dengan apa-apa, termasuk pakaian yang dipakai pada badan. Kalau pakaian yang tak bersambung dengan badan, tak apa. Tapi kalau pakaian bersambung dengan badan, seperti kopiah, seperti serban, maka tak boleh lah. Sebab tu sebaik-baik elakkan. Tapi kalau dia tutup biasanya, dia tak tutup keseluruhan. Dia kalau macam ni, yang baru tak sah, tutup habis. Mana ada orang pakai kopiah macam tu. Biasa dia akan pakai, masih ada part dah daripada dia. Which is dahi tak wajib keseluruhan. Memang mesti dahi terbuka, tapi tak wajib keseluruhan. Mana kalau dia sujud, small part of dahi kena, okey. Dan itu standard mazhab Syafi'i pun. Dan sebagainya lain. Kata-kata mewajibkan dahi itu maksyuf. Mana terbuka. Tapi tak syarat keseluruhan dahi. Mana sebahagian sudah memadai. Walaupun ada juga segelintir ulama kata asal letak dahi je. Berlapik pun tak apa. Tapi kita ambil lah yang majoriti, termasuk standard mazhab Syafi'i. Yang telah kita tahu bahawa dahi mesti terkena bumi, tapi tak wajib keseluruhan lah. Mana kalau dia tutup macam ni, masih terkena dahi dia. Tapi sebaik-baiknya untuk elak-elak takut tak terkena kan, bagilah lebih sikit, macam tu. Comel dah haji. Ya, ni pun okey lah. Ya, boleh lah. Ya. Syumah, itu dia panggil syumah. Tak apa. Kenapa dia sujud terkena atas dia punya selendang tu? Tak apa, Hambali dia tak wajib maksyuf. Tak silap anak Hambali tak wajib maksyuf. Mana? Pasal apa? Pasal sebagaimana kaki kita semayang pakai stokin boleh. Kenapa dahi tak boleh tutup? Apa beza kaki dengan dahi?
Itu dia punya argumentation lah. Ya. Dan dalam hadis-hadis yang sahih lebih menyebut tamkinul jabhah. Idza sajada ahadukum falyumakkin jabhata. Nabi kata bila seorang itu sujud hendaklah dia tamkin akan dahinya. Ya, tamkin makna kena rapatkan dahinya. Jadi tak ada syarat terbuka, tertutup pun asal tamkin saja. Jadi ada khilaf dalam bab ni. Ala kulli hal, sebahagian kata tak boleh, sebahagian kata boleh. Tapi yang kata tak boleh sekalipun bukan keseluruhan dahi. Mana kalau sebahagian daripadanya sudah memadai. Tanah pun kadang tutup juga separuh macam tu. Tapi masih kena. Dia kalau dia punya kopiah tu sampai kening, itu tak kena. Sebaik-baik elaklah. Takut-takut kalau mazhab Syafi'i memang dikira sebagai tak sah lah. Macam tu lepas lagi je. Kalau sujud rasa kena lagi tu. Kena lagi. Nak kalau kena lagi tu, masih kena. Kalau dia sujud sekali dengan hidung dia lah. Kalau dia sujud hidung terangkat, tak kena lah. Betul. Kalau kopiah macam ni, dia sujud, hidung kena, biasa dia akan lurus. Mana masih kena ni, masih kena dahi kita sebahagiannya. Tapi kalau dia sujud, dahi terangkat, hidung terangkat, dahi, biasanya kalau macam ni dia tak lepas. Di mana kata-kata orang sujud sekali dengan hidung kan. Cuba tengok. Biasanya akan kena sikit. Ya. Tapi 7 anggota sujud tu umirtu an asjud ala sab'ati arab. Hadis Ibn Abbas dan Muslim, Nabi kata aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota. Nabi sebut atas tu al-jabhah wa asyara ila al-anfi. Nabi sebut dahi, Nabi tunjuk hidung. Waktu kata sujud ni bukan hanya dahi dengan hidung sekali. Mazhab Syafi'i dahi wajib, hidung sunat. Sebagian lain kata kedua-dua wajib. Kemudian Nabi kata yadain, rukbatain, tangan, 2 lutut dan atraf al-qadamain. Inilah jari kita. Jari kita. Ya. Atraf al-qadamain makna batang-batang jari kita. Ya. Sebaik-baik macam inilah. Tapi asal letak jari je okey. Tak gitu pun sah. Cuma sunat macam tu, menghadapkan kiblat kita punya jari tu. Pasal Nabi bila dia sembahyang, jari-jari setakat yang boleh baginda akan hadap ke arah kiblat seperti kalau sujud ke sanalah. Kaki pun ke sanalah. Tapi waktu-waktu yang lain tak perlu, ya. Ala kulli hal memang kena ni jugalah, ya, kalau boleh. Ya, duduk tak ada masalah. Duduk ni yalah, duduk kalau kita semayang tahiyat awal, duduk istirahat lah. Kalau tahiyat akhir, sekalipun solat tu 2 rakaat seperti subuh, kita tawarruk lah. Tapi itu sunat saja duduk ni. Duduk sunat saja. Hatta ada riwayat Nabi semayang duduk bersila je. Aisyah kata kerana Nabi usolli mutarabbi'an. Nabi pernah semayang keadaan baginda bersila. Asal duduk je. Duduk macam mana pun. Tapi adabnya, SOP-nya duduk macam tu. Mana yang standard lah, yang sunat lah. Ya. Tengoklah kalau kita boleh tawarruk lah. Macam mana tak boleh tawarruk? Lutut keras, tak nak bengkok kaki. Ataupun jika tempat tu terlalu sendat, tak perlulah tawarruk. Duduk istirahat saja dah okey. Ya. Sebab dia bagai-bagai, tapi sebaiknya tasyuk awal iftiras, tasyuk akhir tawarruk. Tapi orang sebaik nak duduk iftiras saja, tak ada uzur pun. Tidak makruh insya-Allah, harus. Tapi disunatkan begitu, ya. Haram tak, confirm taklah, tak membatalkan solat. Ya. Yalah. Yalah, orang macam-macam kan. Anak ada asal duduk je, anak iftirash. Pasal anak tak boleh tawarruk. Lutut tak boleh bengkok lah. Pinggang pun tak boleh bengkok. Ya ke? Yalah. Mana kita miss benda sunat lah. Kalau tanpa keuzuran, makruh lah.
Dan sebagai ulama kata khilaful aula. Dia tidak sunnah saja, dia tidak makruh, dia tidak sunnah. Ya. Pasal apa ada ulama kata khilaf aula? Pasal rutinnya Nabi memang buat begitu. Tapi Nabi tidak melarang selainnya. Bila benda Nabi tak larang, dia harus sebenarnya. Ya. Untuk kita buat lain. Asal duduk, ya, dia primitif dia duduk. Ya. Macam tu. Okey tu insya-Allah taala untuk pagi ni. Jadi kita habislah istinja ya. Banyak 3-4 kuliah dah kot. Next nanti kita pergi babu al-fitrah. The chapter of fitrah. Di mana ini bukan bab zakat fitrah, tapi nak bincang tentang perkara yang disebut oleh Nabi ia fitrah. Seperti simpan janggut, cerai misai. Istinja pun sebahagian daripada fitrah. Seperti apa lagi? Hana pun lupa. Ada 10 ke semuanya. Yang mana kita akan bincangkanlah. Saya ada tulis itu. Tu bangun tidur, qiyamul lail, solat, berwuduk. Ini siwak. Siwak pun fitrah. Khitan pun fitrah. Ada 10 ke semuanya. Yang mana kita akan bincang pada kuliah akan datang lah. Mudah-mudahan. Aku Dr. Azhar, Ustaz Zimali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu baca kita dan tasbih kafarah dan surah Al-As. Fitrah ni mungkin 2 kuliah kot. Fitrah ni very simple one. Dia very straight to the point. Tak ada isu rumit lah. Dan dia antara bab terpendek lah dalam fiqh.